Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trader Network. So, video ni tentang pengenalan diri saya, siapa saya. Okey. Saya akan bercerita sebab saya ni adalah golongan Gen X tau. Okey, Gen X, saya tengok uban pun dia tahu, uban kat janggut. Cuma rambut saya tak ada uban. Okey. Saya dulu bila Gen X ni, tahu lah umur saya berapa kan. Saya dulu masa tahun berumur 20-an. Yes, berumur 20-an. Masa tu atau saya tak tahulah orang-orang you all tahu tak tentang Tsunami Wang. Okey, zaman dulu ada satu ibu nama dia Tsunami Wang. Saya pun terlibat juga untuk belajar kat situ. Belajar pada ibu Tsunami Wang. Itu bagaimana kita nak menghasilkan duit secara online. Okey, zaman-zaman tu siapa, Irfan Hairi pun baru naik. Baru naik, dah naik dah Irfan Hairi tu. Okey. And then ada lagi lah geng-geng yang lain kan yang baru naik. Tapi masa tu ialah ibu tentang Tsunami Wang, bagaimana kita nak buat affiliate luar negara, kita jual and then kita dapat commission. Biasa macam tu lah untuk ibu tu lah. Okay. Dan ibu tu ajar, masa tu kita nak kata orang nak register apa tu untuk dapatkan duit tu, dia tak boleh direct ke Malaysia tau masa tu. Dia tak boleh direct ke Malaysia. Kita kena ada PO box, post box dekat US. Okay. And then you kena pergi US Embassy. Okay. Sebab nak request PO box. Masa tu saya ingat saya dekat Florida. Okay. PO box tu. And then saya masuk dari US Embassy tu. And then kita kena ada debit card. Masa tu debit card tak macam sekarang. Dulu debit card ni public bank je yang menyediakan debit card. Macam sekarang ni you buka account bank dah ada dah debit card kan. Okay. Dia automatic ada debit card. Dulu tak ada kan. Dulu memang kena pergi public bank. Okay, buka account baru you dapat debit card. And then you dapat masa tu saya register affiliate Clickbank. Okay, Clickbank ni cerita dulu sebab saya memang suka buat benda yang baru. Walaupun saya kerja masa tu tapi saya suka kata orang, masa tu you punya contoh Irfan Hairi lah. You punya contoh kan, dia boleh dah kaya dah buat bisnes online. And then you pun berusaha lah buat affiliate tu. Tapi sebenarnya dia bukan satu benda yang mudah lah. Bukan satu benda yang mudah. Boleh sekarang ni you tak payah nak buat buka PO box ke apa dah, tak payah dah sekarang ni. You dah daftar je Clickbank ke whatever apa kan, you boleh jual barang kat situ. And then biasanya marketing lah. The problem is marketing. Marketing. You tak boleh you nak jual barang kat Malaysia sebab barang tu barang luar negara. Okey, kalau you jual kat Malaysia pun sebenarnya boleh sebenarnya. Tak tahulah kalau siapa yang suka baca buku ke, baca e-book ke, ataupun membership area yang in English, kalau siapa yang suka, you boleh jual. Okey, tapi saya lebih fokus pada luar negara lah. Okey. And then the problem is marketing . The problem is marketing. You punya produk, kita panggil affiliate produk tu kan, you nak marketing ke luar negara tu, itu problem lah. Dan kadang-kadang produk yang dekat Clickbank, dalam Clickbank ni siapa beli sebenarnya. Siapa beli sebab saya nak belajar. Okay. Then dia ada banyak juga scam dalam tu. Okay. And then banyak lagi. Saya tak ingat lagi apa lagi dia punya affiliate yang lain tapi saya fokus pada Clickbank . Okay. And then sampai satu tahap, masa tu kita zaman sekarang kita dah tak ada forum. Saya tak tahu kenapa tak ada forum. Semua mungkin orang tak minat kot. Zaman dulu kita lebih berinteraksi dalam forum. Okay, forum. Macam kat Malaysia kita ada satu forum nama dia Wang Cyber. Di situ tempat internet marketer berkumpul kat situ. Berkongsi pendapat, berkongsi ilmu. Ada yang jual e-book, ada yang jual produk-produk, semua dalam tu lah.
Okay, and then banyak juga saya beli ibu-ibu dalam tu. Termasuklah Ibu Najat Sadok, lepas tu macam Sifu ABX tu kan. Dulu dia antara ahli wang cyber lah. Nama dia Jamal tak silap saya. Kalau tak silap saya lah, nama dia Jamal Lukang gitu lah. Sekarang orang panggil dia Sifu Bat tak pasal-pasal. Produk Sifu FBX jadi Sifu Bat orang panggil dia Sifu Bat. Okay, and then saya tak tahulah apa cerita dia sekarang. Dah tak ada dah dia punya talk apa tentang Facebook Facebook marketing. Okay, dan Najib Sadok pun dah tak ada dah dia punya talk tentang, saya tak lupa dia ajar apa sebab saya selalu pergi dengar talk dia orang. Bayar lah, memang kena bayar lah. Saya pun tak tahu kenapa saya pergi, mungkin saya nak belajar kot. Okay, cerita balik tentang wang cyber. Saya banyak beli e-book dalam wang cyber, belajar dalam wang cyber untuk affiliate ni tadi. Okay, and then saya rasa macam satu benda yang ilmu tak cukup di market Malaysia. Dia terang tentang affiliate, tentang cara nak buat marketing, banyak dia terang kan. Okay, and then tapi dia tak mencapai apa yang saya nak. Okay, tak mencapai apa yang saya nak. And then saya saya join satu kelas di luar negara, English tentang tentang SEO. Okay, Google SEO, Search Engine Optimization, SEO kita panggil. Okay, untuk kita rankingkan kita punya blog dalam Google. Okay, and then dekat situ saya belajar bagaimana ranking. Dekat situ saya belajar macam mana nak buat unique artikel. Kita ambil artikel orang, kita edit, make sure dia jadi unique artikel. Dekat situ dah saya belajar buat sistem ataupun plugins. Okay, plugin yang boleh dimasuk dalam WordPress untuk dia create content tu fokus pada kita punya keyword lah, sebab kita nak ranking di Google. Okay, and then dekat situ saya start dapat buat profitnya. Dia dalam masa sehari saya boleh buat 3 blog masa tu. Saya buat 3 blog, saya running. Dalam masa sehari saya boleh buat 3 blog. Masa tu saya ada 10 blog. Saya ingat lagi saya ada 10 blog. Setiap blog dia ada niche dia yang beza lah, sebab saya test niche apa yang sesuai untuk saya buat affiliate. Kadang-kadang you kena belajar. Masa tu kita belajar lah bagaimana search keyword, keyword search dekat luar negara, apa yang ranking dia. Lepas tu kita ambil keyword tu, dan mostly dia sebenarnya long tail keyword yang very good untuk you buat SEO. Kalau you tengok saya punya blog Ilham Trend Network tu pun, kalau you tengok beribu orang datang sehari. Sehari beribu orang datang. Sehari beribu orang. No. Kalau macam sebulan tu dah ada 4,000 orang datang ke blog saya. Kalau sehari 4,000 tu macam dah off sangat. Okay, sebulan ada kan 3,000 lebih, 4,000 lebih, kadang 5,000 lebih orang datang. Tak semestinya dari Malaysia, dari luar negara, macam Indonesia, daripada Brunei, daripada India pun ada. Dan kalau saya cerita sikit, ada seorang pembaca blog yang selalu datang saya punya YouTube. Dia tak semestinya orang Malaysia tau. Okay, baru ni orang Dhaka. Dhaka ni ibu negara Bangladesh. Saya tak tahu lah. Ya, rasanya Dhaka ni ibu negara Bangladesh. Okay, dia ada kontak saya. Nak terima kasih tentang ilmu tu lah, ilmu yang saya ajar, sama ada dalam blog ataupun dalam YouTube ataupun dalam TikTok. Saya tak tahu dia jumpa kat saya kat mana, tapi dia WhatsApp saya. Kalau dia WhatsApp saya tu, biasa dia akan jumpa di blog ada WhatsApp. YouTube tak ada WhatsApp tapi saya akan cerita. Saya biasa cerita lah, kalau dekat YouTube ke kat TikTok ke, saya akan cerita. Kalau nak WhatsApp saya, pergi pada link WhatsApp kat ni. Ataupun kalau rasa macam tak jumpa WhatsApp saya, you pergi ke WhatsApp saya. WhatsApp saya ada letak button link WhatsApp. Mungkin dia dapat di situ lah.
Dia WhatsApp saya dan dia kata dia akan datang ke Malaysia, bercuti ke Malaysia bersama dengan family bulan 4. Okey, insya-Allah. Dia kata kalau dapat boleh kita jumpa, discuss. Saya kata insya-Allah lah, bulan 4 ni sempat tak pasti. Tak pastilah yang saya ada masa untuk keluar KL ya. Padahal KL saya situ je. Saya duduk ceras Kajang. Okay. Kalau saya tingkat 12, saya boleh nampak lah KL sebenarnya, area dekat sempadan KL lah. Saya boleh nampak penggunaan TRX tu. Okay. TRX ke 128 ya? 128 je. Okay. TRX je. Entahlah, saya lupa. Nanti saya tengok balik, saya check balik. Sebab saya jarang pandang dah sana. Kalau saya pandang KL ni, saya kena duduk ruang tamu. Ruang tamu baru saya nampak KL dah. Macam kat bilik saya ni, just nampak Iron Big kat bawah tu je. Okay. And then tentang yang masa saya buat blog, saya belajar tentang keyword. Saya cerita tentang visitor daripada blog saya 4,000 lebih, 3,000 lebih ya. Satu bulan yang datang bukan saja daripada Malaysia, datang daripada luar negara juga Lepas tu US pun ada juga datang. Okay, US ada juga pergi ke website saya. Okay, and then selepas saya buat SEO tu, saya launching yang sekata 10 blog saya launching. Saya ada buat iklan kat situ. Lepas tu setiap artikel okay, setiap artikel bawah tu pun ada iklan. Masa tu saya pakai Google AdSense. Okay, and then kadang-kadang saya tukar pula iklan Google AdSense sebagai produk daripada affiliate Clickbank. Okay, you kena edit kat situ. Itu adalah theme pada WordPress tu. Okay, mula-mula starting saya tak pernah dapat commission sebelum ni. Sebelum tu memang saya dapat commission. Starting mula saya dapat commission, memang saya ingat $36, 36 lebih dolar starting dapat jualan. And then lepas tu kosong balik, tak ada jualan. Esoknya lusa tak ada jualan. Lepas tu ada pula jualan. Lepas tu makin lama bila you punya ranking website you dah naik ke atas, semakin banyak jualan yang kita terima. Okay, sebab saya suka belajar benda yang saya tak ada pengalaman pun. Okay. Sebelum tu saya nak cerita, saya ni sebenarnya saya ni background construction Saya masuk dulu, kita tak ada UiTM dulu kita tak ada UiTM. Dari UU lain dia, UKM ke UTM ke USM ke dia ada. UKM, UM apa semua dia ada juga. Masa UiTM tu dia tak ada. Zaman tu dia tak ada. Maksudnya saya apply UiTM itu, masa tu dia tak nama UiTM, dia nama ITM. Itu Institut Teknologi Mara. Tu saya kata saya ni Gen X, orang lama Orang lama dia boleh masuk ITM tu. Sekarang dah tukar pada UiTM So saya background construction, jadi mustahil lah saya boleh tahu tentang buat blog, mustahil lah saya boleh tahu tentang buat SEO, mustahil lah saya boleh tahu buat affiliate kan, benda-benda yang bukan you punya background pun. Okay. Tapi saya suka belajar. Mungkin orang zaman dulu dia suka belajar kot. Zaman dulu suka belajar. Orang sekarang ni saya pun tak tahu kenapa zaman dulu saya nak cari orang, saya cari nak belajar, saya kena cari cikgu. Zaman sekarang saya tak tahu orang belajar macam mana tak kisahlah ilmu apa, pun nak belajar. Macam saya nak belajar SEO, saya kena cari cikgu SEO kat luar negara. Malaysia tak ada. Malaysia tak ada pakar SEO masa tu. Okay. Lepas tu affiliate pun saya banyak juga belajar kat luar negara. Macam kat Malaysia dia ada, tapi tak rasa sedetail apa yang kat luar negara tu. So situ dah saya belajar, situ dah saya buat earning daripada profit daripada affiliate. Okay. Kat situ dah saya belajar buat blog. Sampai sekarang lah kalau you tengok saya punya blog pun, itu saya buat sendiri tau. Saya buat sendiri, SEO pun saya buat sendiri. Okay. And then saya nak belajar. Lepas tu kemudian saya ada buka satu company ini zaman dulu ni saya cerita 2007 2008 gitu lebih kurang saya ada buka company. Nama company tu Ilham Vision. Company tu fail.
Okay, fail. Sebab saya seorang je buat kerja tu. And then saya teruskan, kata orang teruskan kerja. Saya terus kerja saya lah. Kerja saya kata background saya construction. And then saya punya, kata orang, main dia punya kerja saya ni ialah bahagian claim. So bila kontraktor nak claim, dia akan pass saya akan kira dan saya release kan. Okay, memang banyak company saya kerja tu lah. Saya kerja jaga claim orang, jaga claim kontraktor. Siapa yang tahu jaga claim ni, dia sebenarnya itu tempat yang paling banyak rasuah lah. Banyak rasuah. Okay, tapi sebelum tu saya nak cerita yang saya kerja sebelum saya jadi QS tu lah. Sebelum tu saya kerja kat site. Site ni saya sebagai mula site supervisor, and then cloud of work. Okay, lepas tu site agent, lepas tu QS, quantity surveyor. Okay, masa yang saya terus bekerja tu ialah saya masa di site lah. Saya kerja di site, saya tak jadi QS lagi, ataupun tak jaga claim kontraktor lagi. Okay, and then pada tahun 2010 saya kenal pada dunia trading. Masa tu dia lebih pada forex, zaman tu forex. Saya trade, saya tak belajar. Saya tak belajar. Saya deposit, lepas tu saya trade, lepas tu ada yang untung, ada yang rugi, tapi banyak rugi pada untung sebab dia tak belajar. Apa you trade tak tahu, tapi saya pakai indikator, punya banyak indikator dalam saya punya chart tu. Memang banyak sangat. Nanti kalau ada kesempatan saya akan tunjuk kat sini video ni. Memang banyak, butterfly siap lengkap ada dalam saya punya chart. Tapi saya tak profit banyak mana pun. Alah, kiranya bukan tak profit lah, kira rugi lah, sebab dia punya loss lagi besar daripada dia punya profit. Kira rugi lah sebenarnya saya punya ni. Lepas tu 2010 and then 2011 bila saya rasa macam saya kena belajar ni. Kalau you nak trade forex ni, zaman tu forex saham dia tak ada lah online. Saham mungkin dekat pasar saham tu tak ada lah. Pasar saham saya tak tahu saham ada tak. Dia bukan masalah ada ke tak ada. Dia ada, tapi dia online saya rasa masa tu, zaman tu tak ada. Dia fokus pada forex saja. Okay. And then 2011 saya tahu saya ni kena belajar. Okay, saya kena belajar. Kalau you nak trade forex ni, apa-apa hal you kena belajar. Dan seperti biasa saya kata, orang zaman dulu kalau nak belajar dia akan cari cikgu. Dan saya cari cikgu. Saya tahu kat Malaysia ada cikgu. Okay, cikgu-cikgu yang pakar forex. Okay, saya tahu, tapi saya tak kenal. Saya tak kenal, macam mana saya nak contact kan? Kenal pun tidak. Zaman tu saya tak ingat, zaman tu Facebook ada. Kalau you kira zaman-zaman Facebook ni, mungkin you kenal Facebook, tapi zaman saya dulu, masa saya muda, saya tahu ada MySpace, saya tahu ada Friendster. Itu zaman-zaman dulu sebelum ada Facebook dan sebagainya. Okay, and then masa saya cikgu tu, saya tak jumpa cikgu kat Malaysia, saya tak kenal. Okay, and then tiba saya jumpa cikgu di luar negara. Nama cikgu tu Hector. Hector tu lah yang saya salute je sampai sekarang saya pakai. Dia mengajar tentang support resistance. Zaman tu supply and demand tak ada. Mula-mula saya masuk kelas dia kata apa-apa benda yang sebelum you buat, you masuk kelas ni, you kena delete semua, buang semua you punya indikator. Saya macam, aku dah trade pakai indikator, kalau buang indikator aku nak tengok apa? Jadi sebab cikgu suruh cikgu suruh, saya buang kosong. Saya punya chart tu tinggal toge je, chart toge gitu guys. Saya pun tak tahu saya nak buat apa. Masa kita baru nak belajar cikgu cakap gitu, ikut je lah. And then itulah pengenalan saya pada yang ke chart daripada cikgu Hector. And then dia ajar saya support resistance. Bukan sekadar support resistance lah, ajar saya tentang cara membaca candlestick, cara membaca market. Support resistance is support satu ilmu, tapi untuk trade menggunakan support resistance, you kena tahu market structure, you kena tahu baca chart,
You tahu kena baca candlestick, semua benda tu dia ajar money management semua tu kan. And then the few techniques untuk you trade support resistance pun dia ada ajar. Itu cikgu utama saya. Saya banyak belajar dengan dia. And then pada tahun 2012 dekat Malaysia, cerita dekat Malaysia pula, ada satu trader nama dia, saya panggil cikgu lah, Cikgu Khalid Hamid. Dia keluar e-book tentang support resistance, tapi tentang forex lah, support resistance. Saya ada pembeli e-book dia. Saya pembeli e-book dia sampai sekarang. Sampai saya beli buku dia, TFS4 apa benda gitulah. Saya ada buku dia. Tu saya pun panggil cikgu, tapi dia tak kenal saya. Cikgu kat Malaysia dia tak kenal saya. Okey, macam Cikgu Khalid Hamid pun dah ajar support resistance. Macam saya kata, sebelum tu tak ada supply demand. Jadi Cikgu Khalid Hamid ajar support resistance, Cikgu Hector pun ajar support resistance. Tapi kata orang, pandangan dia orang berbeza sebenarnya. Ilmu yang sama, tapi pandangan dia orang berbeza. Ada pandangan-pandangan yang benda yang berbeza. Tapi kalau ditanya saya, siapa yang paling hebat pada masa itu, bukan pada masa sekarang, pada masa itu siapa yang paling hebat, saya kata Cikgu Hector saja tu lah. Okey, sekarang mungkin Cikgu Khalid Hamid dah hebat lah. Dah hebat berapa belas tahun dah dia trade. Saya pun tengok ilmu-ilmu dia, agak hebat lah. Tapi kalau pada masa itu, tahun 2012, kalau tanya saya siapa yang paling hebat, ialah Hector lah. Hector yang paling hebat lah. Okay. And then sekarang Cikgu Hector tu saya tahu kat mana. Lama dah, 2011. Sekarang 2026 lah. Ada berapa tahun? 14 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Okay. And then pada lepas tu saya trade menggunakan support resistance sampai 2018. Okay. 2018 saya trade menggunakan sebagai intraday lah. Sebagai intraday sampai 2018. Lama saya trade. Okay. Lepas saya trade, macam saya kata, saya jumpa Cikgu Hector, okay, belajar support resistance. Saya jumpa Cikgu Khalid Hamid, belajar support resistance. Masa Cikgu Hector tu, lepas saya habis belajar tu, saya dah start dapat profit tapi tak banyak lah, ratus-ratus dolar itu je lah kan. And then bila tahun 2012 tu, bila you dah combine ilmu Cikgu Khalid Hamid, ilmu Hector, mostly saya ambil pada ilmu Hector, saya punya profit pun dah makin tinggi lah. Okay, makin tinggi, macam ribu dolar setiap bulan. Dia makin tinggi sampai 2018 tu saya intraday. Intraday ni sebenarnya kalau you nak jadi trader, kalau you boleh menghadap chart, you boleh intraday. Ataupun scalper, rajin menghadap chart, you boleh scalper. Lepas pada tu saya dah rasa ni cerita, saya cerita tentang yang QS claim kontraktor yang hantar kat saya kan. And saya kata position tu ialah position paling banyak rasuah. Siapa yang handle bahagian claim dia orang tahu lah. Lepas tu ada orang cakap kat saya, wah, aku tak boleh kerja site, duit panas. Saya pun tanya, asal kau tak nak kerja site, duit panas? Kau ambil rasuah je, tanya dia. Kalau kau ambil rasuah, memang confirm lah duit panas. Okay. Masa saya kerja tu, ya betul, saya memang paling banyak rasuah. Tapi sebab kita trader masa tu, sebab kita trader, kau bagi duit, aku bukan nak duit. Aku tak ada duit, aku pun ada duit. Kenapa kau nak bagi duit kan? Macam masa kita trader, kenapa kena ambil duit? Kita pun trade duit, forex exchange kan, mata wang asing, pertukaran mata wang asing. Lepas tu saya di antara orang-orang yang kata orang dipandang serong oleh kontraktor. Memang dia kata, Muhammad ni kalau you bagi apa pun dia takkan ambil. Memang aku tak ambil lah, sebab dia kalau you bagi duit kau tak perlu duit pun sebenarnya, kau dah ada duit dah. Bukanlah kata orang gaji kau cukup, gaji kau tu standard je, tapi you ada extra income daripada you punya trading. Kenapa you nak duit? Okay, and then selepas tu saya cerita, saya jadi swing. Swing tu agak lama sampai sekarang ada swing, walaupun
sekarang keadaan market dah macam tak apa-apa. Kalau kau tengok, you tengok market tak apa-apa lah. Ni saya ada satu pasang satu swing lama gila tu. Saya tak tahu berapa hari lah. Tak sampai lagi saya punya saya punya TP saya lambat lagi. Kita tengoklah berapa hari kita boleh pergi pada TP saya. Lama tu, nanti bila dah habis dah close tu saya cerita lah, saya tunjuk lah. Dia tengok lah dia punya chart dia tu, huru-hara gila chart dia. Nasib baik saya punya apa tu, sebelum tu lah saya cerita tapi ni pasal trading. Dia punya chart huru-hara gila, tapi sebab you dah trade menggunakan supply demand, you tahu di mana demand, di mana supply, semua you tahu kan. Mana bila price tu naik ke atas balik, lepas tu turun balik, you tahu mana dia akan ada halangan ni dah, sama ada swap zone ataupun demand zone, ada halangan dia. Jadi you akan biar swing lah. Biar swing lah saya pun pernah ajar adik ipar saya tentang trading, tentang saham tentang saham. Dia trade saham Tenko. Ya, Tenko baru ni saya balik ke kampung, dia ada tanya saya. Dia kata dia trade Tenko. Dia tutup dia kata. Aku sampai sini aku tutup. Aku kata, kenapa kau tutup? Kau punya TP kau target kat atas ni. Kenapa kau tutup? Dia kata, aku takut turun. Kau takut turun, 3 halangan di zone kat situ. Apa yang kau takut? Kalau halangan di zone pertama dia boleh naik balik, dia akan kena TP kau. Lepas tu kalau bukan TP lah, tempat target dia nak jual. Bukan TP, tempat target nak jual saham tu. And then dia ada 3 di zone yang ada kat situ, halangan tu untuk price tu turun. 3 halangan besar tu. Jadi saya pun tak faham kenapa juga. Lepas tu dia menggunakan support resistance. Dia antara orang student saya yang saya ajar tentang support resistance. Tapi yang baru ni saya jumpa dia, saya kata tak payahlah, kalau saham tak payah support resistance lah, pakai supply demand lah. Support resistance dia boleh pakai kata, tapi support resistance ni macam orang macam saya lah kan. Contoh macam ada demand zone kat tepi ni, price naik, kita mark sebagai resistance. Sebenarnya efek dia bukan resistance, efek adalah resistance, tapi disebabkan oleh supply zone supply zone kat atas. Saya kata dia, you kena belajar supply demand. Nanti saya ajar supply demand sikit-sikit saya ajar dia pun macam oh betul lah, saham ni perlukan supply demand you kena belajar supply demand baru you faham tentang saham. Macam saya kata, kenapa kau jual sekarang? Kenapa kau tak tunggu lagi dia naik? Dia cakap takut jatuh. Kenapa kau takut jatuh? Ada 3 halangan demand zone kat situ. Itu supply demand lah. Okay. So saya cerita tentang supply and demand Okay, saya belajar supply and demand ni agak baru. Tahun 2019 tu masa tu COVID-19 hujung tahun tu COVID-19 kan. Lepas tu masa 2020, awal 2020 Malaysia wajibkan ada 2 injection yang diwajibkan. Masa injection pertama tu, lepas injection pertama badan saya lemah tau. And then bila lepas injection yang kedua, saya terus collapse. Maksud collapse ni dah saya tak sedar. Wife saya cakap, mak saya cakap, adik saya cakap, kakak saya cakap, saya macam saya tidur je. Bukan saya tidur kan, saya tak sedar. Badan saya tak mampu pun nak bergerak. Lama. Maknanya agak lama lah sebenarnya, tahun 2020 saya collapse tu. And then bila saya dihantar ke hospital, mana hospital kat Avicenna hospital dekat Shah Alam. Dia scan, dia kata saya kena kanser dekat kepala. Mana kepala belah sini kat sini, kanser kepala. Lepas tu bila balik Kuantan, scan dekat Aurelius zaman dulu tak panggil Aurelius, panggil Pahang Medical Center, Pahang PMC, KMC betul, Pahang Medical Center. Dia scan, dia kata saya pun kanser. And then bila wife saya ni cerita orang saya tak sedar tu, bila wife saya bawa ke KMC pada hari Sabtu, sebab hari Sabtu ada prof yang tahu, yang pakar bahagian kepala. Prof tu cakap
kita kena buat apa tu, MRI, baru kita cerita lah. Sebab orang kata doktor dah sahkan dia ni kanser. Lepas tu kanser kepala. Lepas tu Prof cakap dia pernah selalu sakit kepala ke. Lepas tu saya cakap sebenarnya sakit kepala daripada sekolah menengah dah. Selalu sakit kepala. Katakanlah sakit kepala sekolah menengah, start sakit kepala, kalau kata kanser lama dah sebenarnya awak ni meninggal ni. Dengan itu kita buat MRI. Buatlah MRI. Bila buat MRI, jumpa Prof tu semula. Prof cakap ini bukannya kanser. Dia kata ini adalah ketumbuhan daripada tengkorak yang tekan kepala, tekan otak husband you. Sebab tu dia mungkin lepas injection tu dia trigger saya punya ketumbuhan tu lagi cepat tekan. Sebab tu saya jadi collapse. Saya buka pensan lah. Tak sedar, kadang nampak sedar tapi tak sedar pun. Tapi asyik baring je lah kan, dia tak boleh bangun masa tu. Lepas tu and then bila dah confirm ketubuhan, dan Prof suggest untuk buat operation, wife saya setuju, tapi Prof akan tanya saya juga, tanya saya setuju ke tak. Saya tak sedar masa tu, saya duduk atas kursi roda. Saya tak sedar, ni orang cerita. Saya kata saya tak nak buat operation. Saya rasa 2 kali juga lah nak buat operation tu. Saya akan reject. Saya kata saya tak nak buat operation. And then pada hari Sabtu kemudiannya, kakak saya balik. Kakak saya pula bawa saya ke hospital sebab ada appointment dengan Prof. Lepas tu Prof pun cerita pada kakak saya pun dah tahu dah cerita tu. And then Prof pun suggest buat operation. Masa tu dekat Quantum Medical Center, KMC. Okay. And then Prof tanya saya, you kena buat operation ni. Lepas tu kakak saya pujuk pula. Saya kata, okey dah buat operation. Mana saya sedar, saya pun tak tahu. Saya tak tahu keputusan yang saya sebut tu. Sama saya tak nak operation ke nak operation, saya tak tahu keputusan tu. Ni orang cerita. Okay, and then pada tahun 2021 bulan 3, 28 bulan 3, saya ingat 28 bulan 3, masa tu saya start operation. Okay, saya kena potong saya punya yalah, kulitnya kena potong lah kan, buka. Lepas tu potong tebuk tengkorak yang mana ada pertumbuhan. Ini dia buang ketumbuhan, dia pasang balik. Lepas tu jahit semua, letak titanium apa bagai kan. And then masa tu dah siap operation, saya tak ingat. Benda tu memang saya tak ingat betul. Ketika saya collapse tu saya tak ingat. Okay, ketika lepas injection pertama yang semakin hari semakin teruk tu, muda tu saya ingat lah. Lepas tu dah semakin teruk tu saya tak ingat lah. Injection kedua saya collapse pun saya tak ingat. Tak ada memori langsung. Okay. And then lepas operation tu dah agak stabil, saya balik ke, saya operation di UIA, UIA Kuantan. Okay. So bila saya lepas operation saya balik. And then tak lama tu saya sakit perut, hantar balik masuk hospital. Masuk hospital tu duduklah saya dalam ward UIA tu 2 minggu. Okay, 2 minggu. And then minggu pertama tu memang saya tak ingat lagi, still lagi tak ingat. Saya ingatnya ialah memori, ingatnya ialah pada minggu yang kedua. Maksud saya ingat, maksud saya sedar. Okay. Maksud sedar, lepas tu saya pun tak ingat saya pakai spek. Lepas tu wife saya pun, dia pun terlupa saya pakai spek. Dia tak bawa pun spek saya. Saya pun heran kenapa bila saya tulis nama dekat buku ke, tulis apa yang doktor suruh sign ke apa, saya tak nampak. Lepas tu kalau jauh tu dekat-dekat boleh lah kata orang nampak. Kalau dah jauh sangat tu memang tak nampak. Saya pakai spek. Saya pakai spek. Okay. And then lepas tu yang kata minggu saya sedar minggu sedar tu, masa tu doktor cakap saya tak boleh berjalan. Dia anggarkan lepas tahun baru saya boleh berjalan. Ada doktor satu hari anggarkan saya paling cepat 4 bulan mungkin saya boleh berjalan. Masa tu saya dengar apa dia orang discuss kan. Saya bukan nak salah dia orang belajar kan. Tapi saya masa tu saya macam ini satu cabaran bagi saya dia orang tak cabar pun, tapi macam saya kata habis tu selama ni aku buat apa, aku mengangkut ke apa ke berjalan kan. Dan saya cuba berjalan, betul lah saya cuba berjalan, mula tak
saya berjaya berdiri tapi tak boleh menapak. Okey, lepas tu and then hari kedua pun saya boleh berdiri menapak 2 kali, 3 kali gitu, 2 kali. Okey, and then kali ketiga tu saya aim. Saya tak nak kira tapak lah, saya aim je, saya nak kira kat tingkap. Itulah aim saya. Dia main kira tapak ni kan dia tak berjaya. Kalau kira aim tu dah berjaya lah. Saya aim nak kira tingkap dan 3 ke 4 meter je tingkap tu saya nak aim pergi situ, nak berjalan pergi situ lah. Tapi masa saya pergi berjalan saya nak aim je pergi situ. Alhamdulillah berjaya dapat jalan. Lepas tu saya meround side buat lah. Okay, and then saya keluar hospital. Lepas tu saya baru realise yang saya ni hilang ingatan. Rupanya efek daripada pertubuhan yang tekan otak saya tu, yang doktor expect mungkin lepas operation saya tak dapat bercakap. Sebabnya dia tekan tempat speaking bahagian otak yang untuk bercakap. Tapi masa tu masa operation Dr. Prof cakap dia 50-50, sama ada dia meninggal ataupun dia hidup tapi koma. Lepas tu masa tu kakak saya macam berhati lah. Berhati. Lepas tu Prof cakap sebab operation kepala risiko, dia kata operation kepala memang risiko, jadi you kena terima dah kan. Lepas tu kalau you kata takut dia hidup dia koma, sekarang dia tengah koma. Dia sekarang ni pun tengah koma. Lepas tu masa tak sedar pun saya kan, dia tahu mana saya tak boleh bangun, saya bercakap pun tak apa-apa. Okay, jadi dia pun setuju. Maknanya saya tu risiko tau, 50-50 sama ada saya meninggal tu saya hidup tapi koma. Okay, tapi Alhamdulillah lepas operation saya hidup. Alhamdulillah saya boleh bangun, saya boleh berjalan. Alhamdulillah walaupun perjalanan saya berjalan tu agak tak stabil sehingga saya pergi umrah pada tahun 2022. Sekarang 2024, 2023. 2023 hujung tahun 2023 bulan 12. Ya ke? Ya rasanya. Masa saya pergi umrah, masa saya berjalan tak stabil lagi. Saya kena, kata orang kalau berjalan tu sama ada saya ada pakai tongkat ataupun saya kena ada orang kat depan ataupun saya kena berjalan tepi dinding. Sebab andai kata saya tak stable, jalan tak stable. Masa doktor pun tak dapat detect apa tak stable, sebab apa saya tak stable. And then sampai ke Mekah, saya masuk Masjidil Haram. First time saya nampak bucu Kaabah je padahal memang saya niat dah, kalau nampak je Kaabah saya akan berdoa. Alhamdulillah saya nampak bucu Kaabah, saya duduk belakang tiang, saya berdoa. On the spot Allah bagi saya hilang tak stabil. On the spot Allah bagi. Dia bukan tunggu 5 minit ke 10 minit dah. Lepas kau berdoa tu, kau letak tangan, kau berjalan okey. Tak payah tongkat. Orang tak payah ada depan. Adik saya tak payah ada depan. Saya boleh jalan sendiri. Laju pula saya jalan. Okey. Masa tu macam saya baru dapat kaki. Okey, saya cerita tentang hilang ingatan Okey, and then banyaklah memang saya hilang ingatan. Memori lepas memang tak ada. Okey. Saya tak tahu ilmu apa yang saya ada. Apa memori yang cerita-cerita yang sebelum ni saya pun tak tahu. Memang tak ada memori. Mungkin kesan tu lah, kesan pertumbuhan tu. And then saya duduk Kuantan tu. Wife saya duduk di Shah Alam sebab dia kerja tabang di KM. Dia balik ke tabang haji dan every week dia balik ke Kuantan sebab saya ada rumah di Kuantan. Okay. And then satu hari saya macam saya blur, saya tak tahu apa saya nak buat. Kau macam hilang ingatan, kau nak buat apa? Kau hilang ingatan. Okay. And then satu hari saya tanya wife saya, masa saya tengah ada PC, saya tanya wife saya, apa aku nak buat apa kerja aku nak buat Dia kata masa tu kita jadang pun tak stabil. Saya dapat offer kerja satu company JLC di Kuantan, tetap perumahan. Saya dapat offer. Pagi tu saya terima, petang tu saya tolak. Dapat offer pula daripada orang dalam. Saya tolak sebab saya tahu saya tak mampu untuk jalan kat saya. Okay. And then bila saya tengok wife saya apa saya nak buat, wife saya cakap, bukan sebelum ni forex tu. Saya pun tak ingat sebelum saya trade forex. Memang betul saya tak ingat. And then macam ada satu benda yang trigger saya punya memori. Forex, macam mana aku boleh trade forex? Aku tak tahu forex tu apa. Aku tak tahu macam mana aku trade.
Okay, and then satu hari tu saya buka, you punya memori hilang lah juga. Satu hari tu saya buka Facebook, saya ni jangan buka Facebook. Okay. Saya tengok foto-foto, memori foto. Sebenarnya saya nak remind saya punya memori sebenarnya. Memori saya remind balik. Saya tengok foto tu, saya dapat imagine mana berarti saya punya otak ataupun memori yang lepas, insyaAllah saya ingat. So saya tengok foto tu. And then saya jumpa dah foto profit saya, forex ya. Foto profit saya, bukan foto profit affiliate foto profit saya ada yang ratus-ratus dolar, sampai ada yang 7,000, ada yang 9,000, ada yang 10,000. Setakat tu yang saya screenshot saya masuk ke Facebook dan saya hide kan benda tu. Okay. Dan saya jumpa dalam foto tu, saya kata, hebat betul. Dah apa ni? Oh, forex ni. Ni akaun siapa? Bila saya kata akaun aku ke? Bila saya tengok kat atas memang nama saya. Dengan siap nama saya, Muhammad Rizal Ahmad, dengan nombor akaunnya, bagian nombor akaun forex orang kan. Saya kata, hebatnya aku dulu. And then saya pun confident, okay, aku trade forex. Lepas tu kita pun tengok YouTube, aku tahu support resistance. So saya trade support resistance. Ambil nak kau fail. Loss. Tak adanya kata orang profit, lepas tu baru loss ada. Starting dah loss. Okay. And then kemudian bila saya macam lama saya hilang ingatan kan, jadi saya tak tahu ilmu supply demand tu wujud. Tapi saya tak tahu ilmu supply demand tu wujud. And then saya belajar atau mengenal supply demand pada Cikgu Hanzo. Saya rasa kalau YouTuber ni dia ramai kenal Cikgu Hanzo. Ada memang power dalam supply demand. Okay, dia pun ada ajar supply demand dalam dia punya channel dulu, ada kelas belajar A to Z dari saya pun ada download dia punya video. Sekarang tak ada dah. Dia Cikgu Hanzo cukup buat semula. Okay, so saya kenal supply demand pada Cikgu Hanzo. Banyak saya belajar dengan dia. Okay, sama ada daripada kelas tu, daripada Q&A, semua sebab banyak saya belajar dengan dia. Tapi still lagi, saya bagi dia Cikgu Hanzo sebab saya belajar dengan dia sebagai dia cikgu lah. Dia pun tak kenal saya. Dia sama Cikgu Khalid Ahmed tak kenal saya pun. Okay. Tapi pada Cikgu Khalid Ahmed dengan Cikgu Hanzo terima kasih banyak sebab bagi saya ilmu. Okay, and then macam saya kata, saya ni jenis kata orang suka mencari cikgu. Okay, lepas saya belajar dengan Cikgu Hanzo, dia ada ajar cara trade biasa, ada ajar, tapi mungkin saya tak faham kot. Mungkin lah. Mungkin saya tak faham, tapi dia dah ajar dah agak baik lah. Lepas tu ada benda-benda yang saya rasa macam ada benda tak cukup. Maksudnya supply demand ni ada macam benda tak cukup. Lepas tu saya belajar pula dengan cikgu saya seorang lagi di luar negara tentang supply demand. Lepas tu kat situ dah saya belajar cara baca market. Saya baca market, candlestick tu. Lepas tu cara baca market menggunakan supply demand. Lepas tu expectation ataupun prediction kita market nak ke mana. Lepas tu itu saya semua daripada Cikgu Ivan. And then banyak cara trade pada Cikgu Ivan. Okay. And then kadang saya combine juga dengan Cikgu Hanzo. Okay. Banyaklah benda-benda yang ni. Kalau you tanya diri saya tadi, kalau Cikgu Ivan dan Cikgu Hanzo, siapa yang paling power? Kalau macam support resistance itu pada zaman itu tahun 2012, katanya saya Cikgu Khalid Ahmed dengan Cikgu Hector, siapa yang paling power? Cikgu Hector lah. Tapi kalau supply demand pada zaman itu, pada zaman sebelum supply demand, okay, dengan Cikgu Hanzo dan juga dengan Cikgu Ivan tu, okay, supply demand paling power Cikgu Hanzo. Cikgu Hanzo paling power lah. Supply demand yang Cikgu Ivan tu dia okey, macam saya kata lah tentang support resistance. Walaupun cikgu tu ajar yang sama, tapi pandangan dia orang beza. Pandangan dia orang beza. Macam mana baca market guna supply demand pun itu pandangan beza. Sebab tu saya belajar dengan Cikgu Ivan. Dan cara trade pun saya banyak belajar dengan Cikgu Ivan. Okay, and then dia bukan je kata orang support resistance tak boleh buat profit. Dia boleh, tapi dia agak berisiko bila you bukan sebab money ataupun big trader tak ada. Zaman dulu ada tapi kalau macam you menggunakan support resistance ni, dia banyak dia orang akan ambil liquidity, stop loss trader kat situ. Jadi sebenarnya you ingat you punya resistance tu kuat, you ingat you support tu kuat, tapi selalu kena kutip
stop loss dengan smart money atau big trader. Lepas tu saya beli supply demand, baru you tahu. Okay, baru you tahu lah mana smart money tu ambil duit, masuk duit. Dia buy kat mana, dia sell kat mana, you dah tahu. Untuk supply demand. Dan bila you dah tahu supply demand, you tahu baca market, you tahu prediction market nak ke mana, you tahu lepas tu market nak buat apa. Itu adalah ilmu supply demand lah. Sebab tu ramai orang nak belajar supply demand ni sebenarnya. Bukan kat Malaysia je, kat luar negara yang kata saya jual buku, 2 buku support distance dan supply demand, yang paling top sell supply demand lah. Sebenarnya bukannya kat Malaysia je yang orang nak belajar supply demand, dekat luar negara pun sama. InsyaAllah nanti saya akan buat kelas kat luar negara. Okay, and then apa lagi, kita supply demand sampai sekarang saya trade menggunakan supply demand, mostly supply demand daripada ilmu cikgu Hang tu kan, ilmu cikgu Ivan. Okey, saya gunakan ilmu dia orang, dan kadang-kadang you jumpa benda yang lain daripada apa yang dia orang ajar. Tu biasa, normal macam saya kata lah, pandangan berbeza. Pandangan cikgu dah satu pasal beza, pandangan kita pula beza pula. Dia pandangan orang ni beza untuk trading walaupun ilmu yang sama. Okey, so start tu dah saya trade. Lupa nak cerita. Lepas saya kata saya tengok Facebook tu kan, memori saya datang sikit, and then saya tengok saya punya chart profit tu, ilmu datang sikit, and then lama dia ada satu benda yang trigger tau. Saya drive ke Selangor ni, masa tu saya Kuantan kan, saya drive ke Selangor. Masa lepas turun daripada terowong nak ke Selangor lah, turun pada terowong tu, dia jalan bukit jalan turun bukit. Masa tu saya punya otak dia panas tu. Otak saya panas, rasa panas otak. Rupanya memori lama dia cuba masuk tau. Dia masuk memori lama. And then bila saya balik semula ke Kuantan, saya menghadap forex. Ilmu yang forex saya lama sekali ingatan tu, tahun 2010 2011 dia masuk terus masuk. Apa segala teknik, apa segala ilmu daripada cikgu Hector dengan cikgu Khalid Hamid, semua masuk. Okay, semua masuk. And then itulah. Jadi pembelajaran saya dengan forex ni agak cepat lah pada bila saya hilang ingatan kali kedua tu. Hilang ingatannya, saya newbie kali kedua tu, cepat dengan kesabaran semua datang cepat. Sebab tu saya boleh swing. Okay. Walaupun kadang sekarang ni kalau market teruk ni lepas Trump lah, lepas Trump masuk jadi presiden, dah pecah kaca dah market lagi. Okay, macam-macam pengumuman yang kata orang banyak menipu. Macam-macam lah, tarif lah, apalah, sekejap naik, sekejap turun, sekejap mahkamah tak bagi naik, apalah, saya pun tak faham. Jadi market urara lah. Jadi nak trade swing ni, macam saya kata lah, saya trade swing pun gila lah market. Nasib baik lah kata orang kata, dia dah tahu lah halangan-halangan yang price nak turun balik tu, dia tahu. Jadi dia macam relax lantak lah, berapa lama saya pun tak tahu. Okay, dan tak hit 70p. Kalau hit 70p nanti baru saya tunjuk lah seperti YouTube. Okay, so itulah pengalaman hidup saya daripada kata orang daripada muda. Dulu masa mula-mula saya grade UiTM, masa tu UiTM dia tukar UiTM tu masa saya praktikal di Kuantan. Jadi baru dia tukar nama ITM jadi UiTM. And then masa saya balik tu tahun 2001 saya bekerja sebagai site supervisor, office di Kuantan, site di Kemaman Paka. Betul, Kemaman dan Paka. Oh jauh macam mana. Dan kadang-kadang kata orang nak rehat-rehat sekejap, saya lajak dekat Dungun, dari depan sikit, ngadap pantai depan UiTM kan, makan kupuk leko situ lah. Okay. Itu tahun 2001 kan. Kemudian saya jadi clerk of work pula lepas tu di KL, office di KL, site di USJ 1. Lama kalau orang dengar USJ 1 ni, satu tempat yang lama lah. Jadi saya lama, saya kata saya Gen X. Okay, masa dia jadi clerk of work sebagai wakil developer di site. And then after that saya kerja saya kerja dengan company kontraktor di Shah Alam, site di Bangi. Okay,
projek 12 bulan, saya dapat siap ke 8 bulan. And then saya masuk office, menghabiskan saya punya kontrak. Okay, buat kontrak pun 12 bulan je. And then lepas habis kontrak, saya dilantik jadi QS. Jadi saya jadi QS, start balik tu lah. Masuk claim orang tu datang jumpa saya, akan datang jumpa saya lah. Okay. And then lepas tu saya berhenti situ. Saya kerja di Shah Alam juga, company buat Symphonic Water Down Pipe. So kalau projek di KL, iaitu Menara Commerce, tengok tepi Sogo tu, itu ada projek yang saya involve. Menara Troika belakang KLCC pun antara 3 menara itu. Dia punya, kata orang, facility, kolam-kolam dia orang semua dekat tingkat 5. Tingkat 5 saya rasa ya, dekat Troika tu lah. Nama dia Troika belakang KLCC. Yang satu lagi apa tu, Menara Commerce dia Menara CIMB sebenarnya, tapi panggil Menara Commerce, sebelah Sogo. Okay. Itu antara projek yang saya involve. And then kemudian saya masuk ke ID di Bangsa. ID di Bangsa, projek di Penang. Jauh projek. Tapi nasib baik lah saya duduk di Bangsa, tak duduk di Penang. Penang ada side agent yang duduk di Penang. Okay. And then lepas tu baru saya kerja dengan company logistik. Company logistik ni yang transportation tu kan, tapi dia more pada warehouse lah. Warehouse, transportation, lori semua, trailer semua dia ada lah. And then masa tu dia buat satu bangunan yang ikonik. Bukan ikonik lah, dia list dalam Malaysia Book of Record. Bangunan tu dia buat. Okay. And then saya masuk company tu. And then tak lama tu, lepas tu saya keluar balik. Saya keluar saya buat apa lah, saya tak ingat lah. Aku suka hati saja saya keluar. Masa tu you trader tak kisah pun. And then ada kerja dekat lepas tu ada kerja dekat Kuantan, office Kuantan. Tapi site di Pelangai. Oh, jauh Pelangai. Pelangai tu dan satu, kita orang panggil projek tu projek Pulka. Dia di atas lembah dia. Projek tu dekat lembah lah, masuk di ni bukit. Oh, dia gangguan ni, Masya Allah. Macam-macam gangguan lah. Siapa yang pernah kerja sana tahu lah gangguan tu. Okay. And then kemudian saya masuk balik ke company logistik tu. Okay, company logistik. And then lepas tu baru saya berhenti. Saya berhenti lepas tu sebab saya kena hantar Penang. Mula pergi Penang kata orang sebulan sekali. Lepas tu kena duduk Penang 2 minggu. Lalas kena hantar Penang. Tak boleh hantar Penang. Bukan sekadar tak nak. Masalah benda family you tinggal dekat Shah Alam, kat muka kerja tu, saya duduk lah sekejap tak minggu saya balik, drive kereta balik. Oh gila, memang gila. Lepas tu saya resign. Lepas tu saya buat kerja apa pun saya tak ingat. Lepas tu saya buat kerja apa, trade kot. Saya trade kot. Saya teruskan trade sampailah sekarang. Walaupun berehat sekejap pada 2021 yang hilang ingatan tu, yang lepas collapse 2020 tu, 2021 baru operate. Lepas collapse semua tu, lepas hilang ingatan tu, datang balik ingatan yang lama, memori tentang trading yang lama, ilmu trading yang lama, ilmu hektar walaupun lama 2011 pun datang masuk balik. Okay. Ilmu cikgu kadang ambil 2011 sampai sekarang pun dia masuk balik. Dan ilmu supply and demand pun dia masa tu betul saya newbie lah, supply and demand. Saya belajar. Okay. And then Alhamdulillah, dia dah master dah. Bukan master lah, ada lagi orang pandai supply and demand saya. Macam cikgu Anzur tu mesti lagi power saya. Okay. Bukanlah saya pandai, taklah expert, saya tahu. At least saya tahu. Saya tahu macam mana nak trade supply and demand, kat mana nak trade supply and demand, tahu baca market. Baca market ni sebenarnya more daripada cikgu hektar tau. Okay, baca market tentang market structure lah. Kalau market structure tentang market structure supply and demand, saya tahu cikgu Ivan. Sebab market structure very important untuk you belajar lah sebenarnya. Kalau you belajar supply and demand, you belajar teknik-teknik yang power. Kalau market structure you fail juga. Tak payah cakap lah. Okay? Saya power supply and demand, tapi market structure you fail juga. Saya power tentang teknik-teknik ni. Teknik ni paling power, confirm untung, 100% boleh untung. Kalau you fail market structure, you fail juga. Percaya cakap saya. Sebab tu saya kata market structure
It's very important untuk dia belajar. Walaupun dia ilmu yang awal, tapi dia sebenarnya very important untuk dia belajar. Kadang-kadang kita tanya orang, kau trade pakai ilmu apa? Aspiration. Berapa profit kau dapat? Aspiration, eksperimen. Berapa profit dapat? Oh, susah dapat profit. Sebenarnya bukan dia susah dapat profit, dia salah baca market structure. Dia salah baca market structure. Baca market structure betul. Belajar market structure betul. Ya, you power market structure. Baru tahu you trade confident. Kalau loss tak apa, dia dah tahu dah. Dia tahu dah, you betul dah, you punya analysis betul lah market structure yang you pakai tu, tapi you punya perubahan arah. Tak apa, at least you belajar something, at least tahu something yang benda yang boleh belajar. Pertukaran arah tu you kena hati-hati. Bagaimana dengar tengok pertukaran arah market, at least you belajar something. Okay, sebab tu saya kata market structure fundamental. So saya rasa itu saja video saya tentang hari ini. Dah 55 minit, 29 saat. Okay, agak lama. Okay, agak lama. Memang saya nak cerita dengan diri saya je. Siapa dengar lah, tak dengar pun tak apa. Okay, itu saja untuk video pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.